Biasa guys, hari ni kita mancing. Apa kata Melaka tak ada ikan? Mas, saya tak pandai mancing. Tak lari 3 kilo eh. Dah agak dah, 1,5 kilo tak lari ni. Mantap. Orang Melaka pandai masak. Mana ikannya? Orang tak nampak ni. Aduh tu, nampak. Aduh. Buat tu. Hey guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku yang kecil ni. Macam biasa guys, hari ni kita mancing. Aku berada di sini lah. Siapa tahulah tempat ni kat mana. Aku beritahu lah, kat Melaka. Aku bersama dengan 3 orang player lagi. Masuk aku 4 orang. Targetnya hari ni aku nak cek ketam. Dan aku pun dah pacak lah joran 3 joran untuk cek ketam pakai jaring. Yang diorang lain semua ni casting, ni membottom. Okay, kita kenalkan player lah. Kita ada Anik Salmak silau Anik 2 minit. Kita ada Anik Anik caster lah. Dia antara orang-orang yang hebat juga lah. Kita ada Wan Kita ada Wan panggil Wan Angler ke. Tunjuk muka sikit apa bukan topeng. Aduh, malu pula Wan ni. Dia antara caster-caster hebat jugalah kat Muar. Dia seorang lagi, kita punya Bilal, Imam. Kita memang kena bawa Bilal atau Imam muda lah, sebab kat sini tempat ada angker sikit lah. Jadi dia boleh halau-halau sikit. Kita ada Jeb tak je matahari betul-betul terpacak kat muka kita ni lah. Okay, kita mancing lah guys. Hari ni ada kelapangan. Hari Ahad kita mancing lah. Hari Sabtu punya, tapi kita 2 hari lah. Kalau sini tak ada barang atau tak ada apa-apa, kita akan pindah lah. Mencari lah apa yang ada Tapi target sebenar aku memang cek ketam lah. Yang lain ni sampingan-sampingan mancing lah. Okay, jom kita mancing dulu. Berat semacamnya ni. Dia tak ada. Alamak, ketam ni lah guys. Pandai mancing. Mental ke? Tak tahu. Macam bulat je jadi aku nampak. Taklah. Hah? Pandai mancing. Pandai mancing. Mesti ada lagi. Pandai mancing. Tengok sikit. Pakai micro jig Apa kata Melaka tak ada ikan? Orang tu kata kena jaring lah apa lah. Rezeki bukan kau bagi, Tuhan bagi. Ni ikan sisik, ikan atas-atas tau. Yang dagang tu jaring bawah. Taklah. Saya okey lah. Kalau tak ada. Pegang ekor. Mana boleh pegang bawah tu. Talang. Pegang ikan pun tak kerti. Kan dia kena marah. Apa? Pegang ikan pun tak kerti. Aku nak marah. Apalah. Aduh, ada lip grip tak nak pakai. Buang je lah lip grip tu. Pada mancing lah. Dia cakap ni ada ketuk. Dek. Tak sia-sia kita bawa Anik. Sebab tu aku cakap kita mancing kena bawa dia. Dia antara yang handal-handal ni. Hati yang kental. Pasti akan berjaya. Ya, tempat dia yang ajak. Dia tahulah ketuk mana. Hati yang kental. Sebab dia pernah naik kerapu besar kat sini kan. Nanti kita tunjuk gambar kerapu dia dalam video ni. Ingat apa? Tak kosong Tak kosong Esok bangun. Tu je tak seekor yang terlepas daripada jaring. Agak je tu. Member dia dah kena jaring Tinggal ada seekor. Tinggal ada seekor. Sian. Guys, nak tanda guys. Mana mak tandanya? Aduh, hai. Belakang.
Berderai hari kerja kan lah. Jadi saya tak kumpau dengan ini saya ikhtiarkan saya tak kumpau. Menipu. Pakan Ini kan tanda ikan jalur lah. Ini panggil mak dia Panggil mak Panggil mak. Bismillah. Malam-malam mesti mak kau datang. Anik lagi lah. Tanda. Pandai mancing. Mantap ah. Alhamdulillah. Awak yang pandai mancing ah. Nak balik tak? Balik tak? Jom. Jom. Aku tak kisah. Saya dah 2 ekor. Yal. Jom kita tengok jaring ketam jap. Apa yang kena. Dah lama sangat dia terpacak ni. Ke tak ada ketam. Bismillah. Pengan dia. Tak ada sih. Saya dulu kat kampung tu kan Sungai Ruan. Malam. Apa lah kata yang malam. Baik juga. Tengah lepak kan. Bosan yang tengah malam. Boleh mana nak kan ingat pagi depan lepak-lepak. Bukan nak ngajak kan? Dulu orang kata dulu. Yelah dulu. Jawapannya apa? Kau yang jawapan dulu belum kenal kan? Dulu dia kenal kan. Saya tak naik kadir dulu. Bukannya mancing sapi pun. Wow, Jeb, mana mancing? Bukannya mancing. Umpan tawakal apa? Habis kan. Seekor habis gitu dia kerja kan? Mas, saya tak pandai mancing. Kononnya memancing. Saya suka mancing. Oh, maghrib senja-senja ni. Jep, dapat ikan. Kita tengok ikan apa Ikan apakah dia? Tak naik lagi ni. Oh, tu dia. Putih-putih dah nampak. 2 ekor pula tu. Apa tu? Gelama. Cekut. Ha? Gerut. Gugut kan? Oh, gerut. Mana mancing lah, Jep? Gerut. Oi, gerut pun sedap juga goreng. Good. Pandai mancing lah. Gerut pun makan jik juga ni. Good. Kita let dulu maghrib Okay guys. Sekarang jam dah pukul 8.25 kita dilanda ikan gerut-gerut Jep dah gasat ikan gerut-gerut. Tengok member tengah menunggu dengan penuh kesetiaan, taat dan setia melayan gerut-gerut. Aku yang jaring ketam sendu tak tahulah kenapa hari ni agak sendu ketam ni. Kita cubalah guys Kita cuba tu dia. Sekejap lagi kita nak try turun cek ketam kalau sempat okey. Jom kita tengok ketam ni pula apa nak jadi dengan dia ni. Lama sangat ni duduk diam-diam. Ingat dia. Tak ada tak tahu dah. Hilang senyap. Tarik macam gangster. Tarik macam gangster. Oh. Ada. Mestilah ada. Mana boleh tak ada. Aku tak nak jadi penonton. Tiga kilo? Tak lari ni.
Tak lari 3 kilo Dia dah main dekat sebelah Remy lah. Ini kena takat sebelah Remy ni. Dia tak lari 3 kilo guys Dia dah pindah. Ikan aku. Ini confirm tak lari 3 kilo. Dia pindah ke sana ikan. Confirm tak lari 3 kilo ni. Boleh pakai lagi, kita pakai lagi guys. Jangan bazir guys. Umpan dah terhad. Yang mama dahsyat. Tu dia. Anik. Confirm 1,5 kilo tak lari ni. Cair drag. Kijau. Dah agak dah 1,5 kilo tak lari ni. Pandai mancing kan saya. Kan nak main petani lah. Mantap lah. Terbaik. Ikan kat belah sini dah habis lah. 1,5 kilo tak lari tu. Inilah keadaan je guys. Jam. Okay guys, macam biasa ikan tak makan, kita makan guys. Nasi goreng kelebang tak tahulah Jeb beli kat mana Bedal lah. Nasib baiklah spot mancing ni dekat lah dengan kedai makanan. Kalau tak ke Bulu juga. Tak ada lah, kita dah ada dah makan. Dia dapat ikan. Batu lah. Tu lah, jadi kita bakar ikan lah. Okay. Tapi tak selera nak makan nasi juga lah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Macam sedap, nampak macam sedap. Bismillah. Oi, sedap kan? Sedap. Okay. Mantap. Orang Melaka pandai masak. Bunyi loceng. Serius lah. Serius. Tak apa, biarkan dia. Dia boleh telan tak apa. Jom kita tengok ada ketam ke tak ada ketam. Kalau ringan maknanya tak ada. Macam tak ada. Tu dia, tak ada. Sudah aku bilang tak ada. Cantik je umpan. Ikan. Tiga mok. Umur. Tiga mok. Baik. Dia bawa kembor Boleh mancing. Bukan. Apa barang si gemuk. Dia gemuk dia cakap. Alah. Panggil lah. Gemuk dia cakap. Kita pakai pembaris kot. Dia ingat dia nak ajak kita geng dia je kan. Oh lama jatuh. Mungkin lambat. Oi, angin. Jatuh mana? Boleh tak? Jatuh mana ni? Tu. Oh, tu. Nampak Allah. Jatuh ke bawah. Bawah betul. Allah Akbar. Tu boleh lihat. Kali kan satu. Dia akan kali ni. Tangan ni. Bunyi lah macam makin ke bawah. Ni kali kan atas ni. Ni. Tak boleh. Tak boleh lah, dia ke bawah betul. Boleh kot. Dia. Siap. Bismillah. Ingat macam tu ya. Ingat tak payahlah. Selamat lah. Yang penting kita dah Okey. boleh nak cari. Boleh. Nampak ke ikan ni kat mana? Kat bawah batu. Batu ni tau. Kat batu kecil. Dia suka nak suar kat batu ni, batu besar tu pula. Ni. Tu ada. Nampak? Nampak tu bawah ni. Tu nampak tu. Jauh je tu. Jauh. Ni tu nampak tu. Ni. Kat tepi. Kalau dia Kau sini kena angkat nampak. batu yang kat tangan kau tu, Wan. Angkat batu kat tangan kau tu boleh tu. Ni. Batu yang kau tahan tu, yang kat tangan tu. Kalau paling kaya ni dapat naik. Oh boleh lah, boleh juga. Ya. Sabar.
Mana ikannya? Bawah tak nampak ni. Ya. Aduh tu nampak. Aduh. Nampak tu? Habis jangan ambil tu. Ambil lah, boleh ambil. Jari aku dah basah. Tu ah. Kan? Kalau kawan tu kau ambil dia lah. Ya, aku tu ni ambil. Kawan sudah kau ambil. Mana? Nak ada gambar tu ni tak? Ni boleh ambil tu ni tu. Wah. Tapi kalau ambil nak kena belah dua lah. Ambil lah, ambil seekor pun tak apa lah. Alah. Pandai mancing. Belah dua Ha? Belah dua ke apa? Tengok. Ini kau letak setengah kilo. Setengah kilonya saiz tu. Dia kata si gemuk. Ya. Ada. Helm aku dah tak nampak ni. Pandai mancing. Mestilah. Nampak? Setengah kilo ada ni. Alah, jatuh lagi ikan aku. Dah 2 kali ikan aku jatuh. Tempat yang sama ke apa macam mana ni? Pandai kau lah ikan. Kenapakah ini? Aku tak nak pegang tali lagi, kata jempur lagi dalam lubang. Weh, janganlah pasal. Mancing main game lah. Aduh. Okey dah pakai ikan oi. Tolong kau. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat morning. Okay guys, pagi ni agak kecewa sikit lah. Sebabnya kau tengok, kalau kau boleh dengar, angin dah mula kuat jadi kita tak boleh nak mancing Malam tadi kita dilalui ikan gerut-gerut. Gerut banyak guys. Tak terekod. Aku sendiri ingat berapa ekor Lepas tu aku ada naik senangin. Kan hari kita mancing ni air dia tak berapa okey lah. Sebab ketam pun tak ada. Target utama kita kesini mancing ketam kan. Tapi ketam tak ada. Mana buat macam mana kan. Kita hanya mampu merancang guys. Target kita tak kesampaian. Sebab ni itulah, ketam ni tak ada. Tapi ikannya ada lah. Kita tak rezeki. Bukan air pun tak cun. Dan walaupun tak cun, ada juga rezeki kan. Kita try yang cuba ya. So rasanya pagi ni kita akan balik ya. Sampai di sini je kot. Nak mancing pun tak boleh. Angin kuat tak nampak. Pokok pun goyang-goyang lah. Nak casting pun tak boleh ya. Apapun jangan lupa like, share dan subscribe guys Kita jumpa next video guys. Jangan lupa mancing. Okay guys, alhamdulillah guys hasil kita mancing dekat sini kat Melaka Kita ada talang, ada tanda, 2 gerut, gelama, senangin, ketam ada beberapa ekor lah, tak payah tunjuk lah, kecil lah. Okay, boleh lah guys So dia punya tempat seberang sana Kita rehat-rehat semua kat sini Okay. Bang, belikan bang. Mantap. Buang. Ha? Belikan. Murah ke? Murah Buang ya. RM1 ni. RM1. Seekor RM1 Semua sekali. Awak ambil, saya tak nak. Mantap Lain kali kita repeat lagi Ikan juara ada 2 ni. Ambil lah, ambil. Ikan juara. Ambil. Dia randal lain kan. Kita bawa dia sebab ni lah, sebab dia boleh mancing kan. Jadi ada cerita lah kan. Kalau nak harapkan aku je, aku memang target besar-besar. Besar tak naik.
Yang kecil ni kita tak nak sebenarnya. Okay guys, mantap. See ya.